dalam simpanan peribadi kita. Buat tindakan sementara kita mampu menyimpan, sementara kita ada pendapatan. Ada orang tanya saya, Cik Khairul Alik, bila waktu yang paling sesuai untuk mula buat simpanan emas? Saya akan cakap direct, semasa kita ada duit, mempunyai pendapatan, gagah bekerja. Itulah waktu terbaik. Kalau kita menunggu harga terbaik, tunggu. Apabila harga jatuh, belum tentu masa itu kita ada duit. Kalau kita tunggu, tuan-puan, pasti tuan-puan bermula dengan harga yang lebih mahal. Sebab harga emas akan terus naik. 1, 2 tahun, 3 tahun ke atas. Jadi, follow saya, terus hubungi saya. Boleh isi bit biru yang saya tinggalkan. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama ubah keuangan diri, keluarga kita kepada lebih baik. Nanti tuan-puan dah ada 10 gram, 20 gram, baru tuan-puan akan sedar keuntungan dengan emas. Seronok simpan emas. Sebab emas mengekalkan kuasa beli jangka masa panjang. 1 dinar 4.25 gram. Mampu beli seekor kambing zaman Nabi kita 1400 tahun lepas. Hari ini tetap sama. Sebab tu emas penyimpan nilai paling ampuh dalam sejarah. Sebab tu tak rugi tuan-puan kita ada 10 gram, 20 gram, 50 gram untuk backup ahli keluarga kita. Sekurang-kurangnya ada juga dalam simpanan peribadi kita.